dan salam sejahtera. Pernahkah anda ditanya, apakah cita-cita anda apabila dewasa nanti? Sudah tentu pernah, kan? Betul tu Amira, sudah tentu setiap daripada kita mempunyai cita-cita sendiri. Ada yang ingin menjadi doktor, guru, juruterbang, jurutera, pegawai polis dan banyak lagi. Walau apapun cita-cita kita, semuanya bermula dengan satu perkara yang sangat penting, iaitu belajar bersungguh-sungguh sejak di bangku sekolah lagi. Tahukah anda, terdapat banyak kerjaya yang mungkin tidak begitu dikenali oleh masyarakat, tetapi mempunyai peranan yang sangat penting dalam memelihara sejarah dan warisan negara. Jadi, apakah sebenarnya tugas seorang ahli arkeologi? Bagaimanakah mereka menjalankan penyelidikan? Dan mengapa kerjaya ini begitu penting kepada negara? Bagi menjawab persoalan tersebut, wartawan TVPSS kami, Damia, telah berada di Galeri Arkeologi Gor Kepah untuk membuat liputan khas mengenai dunia arkeologi dan kerjaya sebagai seorang ahli arkeologi. Terima kasih Amira dan Kalish. Baiklah kawan-kawan, untuk mendedahkan kawan-kawan dengan kerjaya sebagai ahli arkeologi, tim kami bersama-sama Cikgu Herbie, Cikgu Yanti dan Cikgu Rozia telah ke Galeri Arkeologi Gor Kepah. Inilah Galeri Arkeologi Gor Kepah yang terletak di kepala batas Pulau Pinang. Tempatnya indah, dikelilingi sawah padi. Baiklah kawan-kawan, seterusnya jom kita saksikan pembentangan video kerjaya saya dan kawan-kawan. Chief, mari sini. Cepat. Saya rasa saya telah menemui sebuah artifak yang sangat menarik. Wah, lihatlah ini. Kami telah menemui artifak yang berusia sekitar 1018 tahun. Penemuan seperti inilah yang membantu kita memahami kehidupan masyarakat zaman silam. Tahukah anda, rangka wanita Pulau Pinang telah ditemukan di Gua Kepah? Dan tahukah anda, rangka wanita Pulau Pinang telah ditempatkan di sini. Umur wanita Pulau Pinang itu lebih daripada 5,000 tahun. Lama tu kawan-kawan. Semua maklumat itu korang boleh dapatkan dari buku Gua Kepah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kawan-kawan pernah terfikir tak bagaimana kita mengetahui artifak atau rangka manusia yang beribu-ribu tahun dahulu? Macam mana ya, Damia? Jawapannya ialah melalui arkeologi. Ahli arkeologi bukan sahaja mencari dinosaur atau watak seperti Indiana Jones dalam filem. Hakikatnya, bidang arkeologi jauh lebih luas. Kawan-kawan pernah terfikir tak apakah definisi pekerjaan ahli arkeologi? Ahli arkeologi merupakan seseorang yang menggali tapak sejarah, mencari fosil, tembikar, rangka manusia ataupun barang peninggalan daripada zaman prasejarah. Selain itu, barang-barang yang ditemui oleh ahli arkeologi menjadi khazanah dan warisan negara kita. Kawan-kawan, di belakang saya ini merupakan tapak sebenar aktiviti ekskavasi. Di sini juga terdapat ditemukan Penang Woman yang berusia lebih 5,000 tahun dan dijumpai pada tahun 2017. Antara tugas seorang ahli arkeologi ialah mengambil gambar artifak, menggali tapak sejarah, menganalisis data dan menghasilkan laporan saintifik. Kawan-kawan, untuk menjadi seorang ahli arkeologi, kawan-kawan mesti mempunyai sifat teliti, sabar dan berfikiran kritis. Mengikut Kod Holland, kerjaya ini tergolong dalam kategori investigatif dan sosial. Setiap kali berlaku penyelidikan, di situlah kerjaya seorang ahli arkeologi diperlukan. Selain itu, seorang ahli arkeologi juga perlu menguasai kemahiran penyelidikan, dokumentasi, fotografi, penggunaan alatan digital seperti drone, GPS dan pemerhatian digital. Di Malaysia,
bidang ini boleh dipelajari di Universiti Sains Malaysia USM dan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Manakala di luar negara, anda boleh pelajari bidang ini di Cardiff University. Walaupun bidang ini kurang dikenali, prospek kerjayanya sangat baik. Ahli arkeologi diperlukan oleh universiti, muzium, jabatan kerajaan, syarikat penyelidikan dan organisasi antarabangsa. Seperti kawan yang dapat lihat sekarang, di belakang saya merupakan rangka asal Penang Women. Penang Women telah ditemui pada tahun 2017 dan berusia lebih 5,000 tahun. Penemuan seperti ini dapat membantu negara Malaysia mempunyai khazanah alam yang berharga. Akhir kata, bangsa yang menghargai sejarah ialah bangsa yang mampu membina masa depan negara Malaysia yang tercinta. Saya berharap suatu hari nanti saya akan menjadi seorang ahli arkeologi yang dapat mengharumkan nama Malaysia di persada dunia. Saya Damia Aisyah binti Nasr Anwar. Nama saya Ahmad Kaizam bin Ahmad Syahir. Nama saya Muhammad Amir bin Muhammad Fauzi. Dan nama saya Nurul Amirusna binti Hasin. Sekian, terima kasih.